Dalam surah Al-Hasr, Allah SWT sebut, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah au min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu umat Islam kecuali melalui ataupun berbentengkan benteng-benteng yang kukuh, ataupun min wara'i judur, ataupun di sebalik judur. Judur ni maksudnya lapis-lapis. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa moden ni, maknanya mereka tidak akan memerangi kamu kecuali melalui layer-layer ataupun proksi-proksi. Sebab itu kadang-kadang orang kata, jangan beli sini sebab nanti dia bagi ke Israel jadi senjata. Kan? Jadi orang balas balik, dia kata, mana ada syarikat ni beli senjata untuk Israel? Mana ada syarikat ni beli peluru untuk Israel? Memang tak berlaku macam tu. Sebab Israel dia akan bergerak melalui layer, melalui lapis-lapis, melalui proksi-proksi dia. Kan, dia bukan macam tu, dia tak sesimpel itu. Kan, jadi modus operandi kan Israel ni adalah dia ada beberapa syarikat gergasi dunia yang menjadi pemodal besar. Syarikat-syarikat gergasi dunia ni dia menubuhkan anak-anak syarikatnya yang macam-macam. Anak-anak syarikat ni ditubuhkan lagi anak-anak syarikat yang lain. Jadi kalau sekiranya kita bercakap tentang KFC ke McD ke apa semua tu, itu mungkin dah lapis yang ke-10, lapis yang ke-20. Jadi daripada situ dia naik sampailah ke syarikat yang besar tu. Syarikat induk ni pula dia memang ada saham kan dalam syarikat senjata ni, dalam syarikat senjata ni, dia ada saham dalam syarikat pertahanan ni. Dia memang berniaga senjata dia tapi dengan syarikat lain. Jadi maknanya dia duduk kat tengah, dia menghubungkan di antara duit daripada sini ke sini. Sini ni ini pergi ke isu-isu keselamatan, pertahanan dan seumpama. Yang ini dana dia melalui perniagaan yang sah tadi ni. Kan dia mungkin jual kain, dia mungkin jual coklat, dia mungkin jual tu. Kan. Tapi sikit masuk sampai sini jadi banyak, dan situ disumbang. Kan? Disumbang. Jadi kita tak boleh nak kata bahawa kan syarikat ni tak terbukti pun. Apa bukti bahawa syarikat ni beli peluru untuk Israel? Bodohlah kalau Israel buat macam tu. Dan dia memang tak akan buat begitu. Dia ada modus operandi dia yang Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran. Mewara'i judur maksudnya melalui layer-layer, melalui proksi-proksi. Jadi proksi itu terlalu banyak. Kan? Jadi terlalu berlapis-lapis dia punya gerak kerja tu.